Pertembungan pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia Elite antara Johor Darul Ta'zim FC dan Sunfresh Hiroshima bukan sekadar satu lagi perlawanan bola sepak biasa. Ia adalah pentas maruah, medan pembuktian dan perhitungan semula yang dinanti-nantikan peminat bola sepak Asia Tenggara. Dengan reputasi besar yang dibawa kedua-dua pasukan dari liga masing-masing, aksi ini dijangka berlangsung sengit, penuh debaran dan syarat dengan emosi. Sejak undian mempertemukan dua kelab ini di peringkat kalah mati, perbualan hangat mula tercetus dalam kalangan penyokong. Ramai masih mengingati pertemuan di peringkat kumpulan sebelum ini, yang menyaksikan wakil Jepun itu menang tipis 2-1. Kekalahan tersebut menjadi luka kecil, yang belum sembuh sepenuhnya buat skuad Harimau Selatan. Namun dalam bola sepak, setiap kekalahan menyimpan benih kebangkitan. Kini, peluang untuk menebus maruah terbentang luas di hadapan mata. Aksi pertama yang bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, memberi kelebihan awal kepada JDT. Stadium moden, yang menjadi kebanggaan penyokong di selatan tanah air itu, sering kali menjadi kubu kebal. Sorakan padu ribuan penyokong mampu mencetuskan aura luar biasa, menekan lawan dan membakar semangat pemain tuan rumah. Di sinilah segalanya bakal bermula, 90 minit pertama yang boleh menentukan arah tuju perlawanan timbal balik. Dari sudut prestasi semasa, JDT hadir dengan keyakinan tinggi. Dominasi mereka di pentas domestik bukan lagi satu kejutan. Konsistensi meraih kemenangan, kekuatan jentera serangan yang tajam serta pertahanan yang semakin kukuh, menjadikan mereka antara kelab paling stabil di rantau ini. Di peringkat Asia pula, pengalaman beberapa musim terakhir banyak mematangkan pasukan ini. Mereka bukan lagi pasukan yang sekadar mahu mencuba nasib, sebaliknya tampil dengan mentaliti mahu menang. Barisan pemain import JDT juga memainkan peranan besar dalam membentuk identiti pasukan. Kombinasi pemain tempatan berkualiti dengan tonggak luar negara berpengalaman, memberikan keseimbangan dari segi fizikal dan taktikal. Di bahagian tengah, kawalan tempur permainan sering menjadi kunci. Kemampuan mengekalkan penguasaan bola dan melakukan transisi pantas daripada bertahan ke menyerang menjadi senjata utama mereka. Namun, berdepan Sunfresh Hiroshima bukan tugas mudah. Kelab dari Jepun itu terkenal dengan disiplin taktikal yang tinggi. Corak permainan mereka tersusun, penuh kesabaran dan memanfaatkan setiap ruang kecil yang terhasil. Mereka juga mempunyai keupayaan melakukan tekanan tinggi, high pressing, yang mampu memaksa kesilapan lawan. Jika JDT leka walau sesaat, hukuman pantas pasti menyusul. Sunfresh bukan sahaja bergantung kepada serangan, malah organisasi pertahanan mereka sangat sistematik. Garisan pertahanan yang kompak dan sokongan pemain tengah defensif, sering menyukarkan lawan mencari ruang. Dalam pertemuan terdahulu, ketajaman penyudah serta ketenangan mengawal situasi getir, menjadi faktor kemenangan mereka. JDT pasti sedar bahawa kesilapan sama tidak boleh berulang. Jurulatih kedua-dua pasukan dijangka memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju perlawanan. Percaturan taktikal, pemilihan kesebelasan utama, serta strategi pertukaran pemain bakal menjadi penentu. Di peringkat kalah mati seperti ini, satu keputusan kecil boleh memberi impak besar. Sama ada memilih pendekatan menyerang habis-habisan di laman sendiri, atau bermain lebih seimbang untuk mengelakkan bolos, semuanya memerlukan pertimbangan teliti. Bagi JDT, mendapatkan bekalan selesa sebelum beraksi di Hiroshima adalah keutamaan. Aksi timbal balik di Jepun nanti bukan sahaja menuntut kecergasan fizikal, malah kekuatan mental luar biasa. Sorakan penyokong tuan rumah, tekanan suasana luar dan tempur permainan yang lebih laju, bakal menguji ketahanan skuad Harimau Selatan. Justeru, kemenangan atau sekurang-kurangnya kelebihan agregat di Iskandar Puteri amat penting. Selain aspek taktikal, faktor psikologi turut menjadi elemen utama. Kekalahan tipis sebelum ini boleh menjadi motivasi berganda. Pemain JDT pasti mahu membuktikan bahawa mereka sudah meningkat ke tahap lebih tinggi. Setiap terjahan, setiap hantaran dan setiap percubaan ke arah gol akan syarat dengan misi menebus maruah.
Perlawanan ini juga membawa makna besar kepada bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, prestasi kelab tempatan di pentas Asia semakin mendapat perhatian. Kejayaan JDT Mara Jauh dalam pertandingan elit benua menjadi simbol kemajuan struktur pengurusan dan pembangunan bola sepak profesional di negara ini. Jika mereka mampu menyingkirkan kelab Jepun yang berstatus gergasi, ia akan menjadi mesej jelas bahawa kelab Malaysia tidak lagi boleh dipandang rendah. Di atas padang, pertembungan gaya permainan bakal menjadi tontonan menarik. JDT dengan pendekatan lebih agresif dan berani menyerang, manakala Sunfresh dengan disiplin dan kepantasan transisi. Pertarungan di bahagian tengah dijangka sengit, kerana di situlah rentak permainan akan ditentukan. Siapa yang menguasai kawasan itu berkemungkinan besar mengawal keseluruhan perlawanan. Penyokong juga memainkan peranan signifikan. Atmosfera di Stadium Sultan Ibrahim sering digambarkan sebagai antara yang terbaik di Asia Tenggara. Sorakan bergema, laungan semangat dan koreografi penyokong mampu menaikkan moral pemain. Dalam aksi besar seperti ini, sokongan moral menjadi bahan bakar tambahan yang tidak ternilai harganya. Namun, bola sepak sentiasa penuh kejutan. Statistik dan rekod lampau tidak menjamin keputusan. Apa yang berlaku dalam 90 minit di atas padang adalah segalanya. Kesilapan individu, kecemerlangan penjaga gol atau momen magis seorang penyerang boleh mengubah naratif perlawanan dalam sekelip mata. Bagi Sunfresh Hiroshima, mereka juga tidak mahu sekadar mempertahankan reputasi. Kelab Jepun itu mempunyai sejarah dan tradisi cemerlang di liga domestik serta pengalaman luas di pentas Asia. Mereka datang bukan sebagai pelawat yang gentar, tetapi sebagai pasukan yang yakin dengan kemampuan sendiri. Matlamat mereka jelas, membawa pulang keputusan positif sebelum mengunci kemarahan di laman sendiri. Perlawanan timbal balik di Hiroshima nanti dijangka lebih mencabar. Cuaca, persekitaran dan gaya pengadilan mungkin berbeza. JDT perlu bijak mengurus emosi serta memastikan disiplin permainan sentiasa terjaga. Kad kuning atau kesilapan kecil boleh memberi kesan besar dalam format dua perlawanan seperti ini. Secara keseluruhan, pertembungan ini lebih daripada sekadar perebutan tiket ke suku akhir. Ia adalah lambang persaingan dua budaya bola sepak, Asia Tenggara dan Asia Timur. Ia adalah ujian sebenar, tahap kesiapsiagaan dan kematangan sebuah kelab Malaysia untuk bersaing dengan kuasa tradisional Jepun. Jika JDT berjaya melangkah ke peringkat seterusnya, ia bukan sahaja kemenangan buat kelab tersebut, tetapi juga suntikan motivasi buat seluruh komuniti bola sepak tempatan. Ia membuktikan bahawa pelaburan dalam infrastruktur, pembangunan akar umbi dan pengurusan profesional mampu menghasilkan impak nyata di peringkat antarabangsa. Apapun keputusan akhirnya nanti, satu perkara pasti, perlawanan ini akan dipenuhi detik dramatik. Setiap minit akan mendebarkan, setiap serangan akan membuat penyokong bangun dari tempat duduk, dan setiap jaringan bakal mencetuskan ledakan emosi. Dari whistle permulaan hingga whistle penamat, tumpuan peminat bola sepak Asia akan terarah kepada pertarungan dua gergasi ini. Dan apabila tirai perlawanan pertama dilabuhkan di Stadium Sultan Ibrahim, segala persoalan mungkin masih belum terjawab sepenuhnya. Namun yang pasti, kisah sebenar hanya akan lengkap selepas 180 minit perjuangan di dua negara berbeza. Di situlah akan lahir satu pasukan yang benar-benar layak bergelar antara yang terbaik di Asia musim ini. Siaran langsung, perlawanan Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLE, antara Johor Darul Takzim lawan Sunfresh Hiroshima, pada Rabu ini, tarikh 4 Mac 2026 di Stadium Sultan Ibrahim, sepak mula jam 8 suku malam.